Mitos ujian darah normal. Dengar ni. Baru buat blood test, gula puasa normal, HbA1c normal. Kita pun rasa aku sihat. Tapi kenapa tiba-tiba ada yang kena serangan jantung? Ini rahsia yang doktor jarang sempat cerita kat klinik. Masalah sebenar bukan pada purata gula kita, tapi apa jadi setiap kali lepas kita makan. Tiap kali bedal karbohidrat berlebihan, gula mencanak naik yang disebut glucose spike. Benda ni berlaku berulang kali setiap hari macam paip air kat rumah. Kalau hari-hari ada asid lalu, lama-lama dinding paip tu calar, berkarat dan rosak. Dalam badan kita, saluran darah kita hilang fleksibiliti dan mula keras bertahun-tahun sebelum bacaan gula darah jadi tinggi. Sebelum doktor sahkan ada diabetes. Gula nampak cantik sebab insulin tengah kerja lebih masa. Bila berterusan insulin diasap gula, uruskan lama-lama, insulin tak mampu urus semua gula tu, jadilah insulin resistant. Mulalah lemak visceral, iaitu lemak yang berkumpul keliling perut, terkumpul. Makin lama perut makin besar. Macam mana nak tahu badan kita dah mula rosak tanpa buat blood test? Tengok video part 2 lepas ni. Saya kongsi tanda-tanda awal yang ada kat badan kita sekarang. Jemput follow, like, komen dan share dulu video ini. Saya bukan fitness coach. Saya cuma orang awam yang nak ajak semua sedar dan sama-sama repair badan macam saya. Jom repair badan sama-sama.